Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna dha'if faqaw fi ridhaka du'a fa ana akhudul kharibina wa sallam barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna dzakirna bima nusina wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabb jibril mika'il Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkum ma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini al-mukhtalifa fihi bi idnika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulakan dengan kuliah kita muka surat 338 nombor yang ke-13. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin. Hidayatus Salikin muka surat 338 nombor yang ke-13. Baik, kita dalam tajuk adab. Sebelum ni kita bertemu dengan adab dengan adab bersahabat dengan Allah, adab dengan guru, guru dengan murid. Kemudian adab sahabat. Lepas adab sahabat, dia Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pisahkan antara orang Islam yang taraf di sahabat, yang rapat dengan kita, makan sepinggan, tidur sebantal. Satu lagi golongan orang Islam yang kita kenal tapi kita tak rapat, kenal nama, tahu dia duduk di mana, tetapi hati budi dia kita tak kenal. Kemudian dibahagikan pula oleh Imam Ghazali kepada satu lagi golongan orang Islam yang kita tak kenal tapi kita tahu dia Islam. Untuk ketiga-tiga segmen manusia ni, segmen masyarakat ni, dia ada adab yang tertentu. Daripada tiga segmen ni, kita sedang membaca beradab dengan orang yang kita kenal daripada kalangan orang Islam, dan kita dah baca 13, kita dah baca 12 daripada keseluruhan 26 adab. Dan kalau kita perhatikan, sahabat rahmati Allah, kalau kita perhatikan adab-adab ini sebenarnya dia menyelamatkan kita daripada muflis di hari akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut di hari akhirat kelak nanti akan ada orang yang muflis. Jadi orang muflis ni Nabi kata dia semayang, dia puasa, dia zakat, artinya dia beramal dengan amal Islam, dia sedekah. Tetapi perkara yang menyebabkan dia muflis adalah dia terlalu sibuk menceritakan hal-hal orang lain, menceritakan, orang kata ambil jaga tepi kain orang kan. Dalam Islam ni terma menjaga tepi kain orang ni di sebahagian tempat dibolehkan, tapi sebahagian tempat tidak dibolehkan. Jadi ada adab yang kalau tidak dijaga memungkinkan seseorang itu di hari akhirat kelak, walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia naik haji, maka dia tak muflih di akhirat. Ada masalah dengan manusia apabila tidak mengamalkan adab, yang mana semua pahala kita akan diambil oleh orang. Muflis dia apabila dia telah membayar kesalahannya di akhirat dengan memberi pahalanya kepada orang. Kalau tak cukup lagi pahala dia, maka Allah Ta'ala akan ambil kesalahan orang tersebut diberi kepada dia, kerana masih lagi nak membayar hutangnya dengan manusia. Jadi adab yang disenaraikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ni bukanlah satu perkara yang kita rasa sekadar adab, nak buat tak apa. Tidak, dia melibatkan keselamatan kita di hari akhirat. Baik, yang ke-13 kita mula pukul 7.10 tadi, insya-Allah kita akan tamatkan pada 7.55 atau pukul 8. Yang ke-13, engkau jangan melihat sesuatu itu dengan hujung kedua matamu. Apa maksud melihat sesuatu dengan hujung kedua mata? Menjeling, kemudian mata liar, tengok sana, lepas tu tengok sana, tengok sini. Kita pun tak selesa dengan orang yang macam tu kan. Kita tak selesa dengan orang yang mata dia tajam, kejap pandang sana, kejap. Kalau orang masuk rumah kita, pandang sana, pandang sini, pandang sana, pandang. Itu melihat dengan hujung mata. Dengan makna yang kedua, melihat pada hujung mata ni, melihat dengan menyindir, macam tu. Melihat hujung mata, sindiran lah. Melihat dengan menghina, melihat dengan mempersenda, melihat dengan merendah-rendahkan, melihat dengan macam-macam cara penglihatan begini
Melihat begini jangan buat. Dengan siapa? Dengan orang Islam yang kita kenal, tetapi kita tidaklah mengetahui hati budi mereka. Untuk mereka ni tak perlu kita nak melihat dengan cara begitu. Lihat dengan biasa. Dan jangan banyak berpaling ke kiri ke kanan. Ketika kita berada di kalangan mereka, jangan terlalu sibuk pandang sana, pandang sini, jangan. Itu adab sebagai orang beriman. Jangan banyak berpaling ke kiri dan ke kanan. Sebab tu kalau tengok wali-wali Allah kan, mereka tidak terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal orang lain. Sebab bila kita memandang ke satu arah dan kepada satu arah yang lain, akan banyak perkara yang akan banyak input yang masuk dalam akal kita ni. Kadang-kadang kita terpandang salah orang, kadang-kadang kita terpandang aurat orang, kadang-kadang kita terpandang dosa orang, kadang-kadang kita terpandang aib orang, dan macam-macam yang kita terpandang. Semua perkara yang terpandang tu dia akan mengganggu perasaan kita, mengganggu hati kita, mengganggu hubungan kita dengan Allah. Dia ni tak sangka pula dia macam ni, tengok hari tu baik, tengok tu datang daripada apa? Kita suka sangat mandang-mandang. Walhal kemungkinan ketika dia terbuat dosa itulah, sebab orang yang beriman ni pun kadang-kadang jatuh dalam dosa. Ketika itulah kita pandang dia. Ketika dia jatuh dalam dosa, ketika itulah Allah takdirkan untuk kita pandang dia. Ketika itulah kita duk sangka buruk dengan dia, sedangkan ketika itulah iman dia lemah. Bahkan kita juga kadang-kadang jatuh dalam dosa. Sebab itulah adabnya jangan banyak berpaling ke kiri, jangan banyak berpaling ke kanan, dan jangan banyak berpaling ke belakang, dia kata. Dan jangan berhenti pada majlis orang ramai pada ketika engkau berjalan. Ketika kita berjalan bukan dengan tujuan untuk pergi ke majlis tersebut, kita berjalan tengok-tengok ada majlis, jangan sibuk nak berhenti lah. Itu bukan urusan kita. Urusan yang paling besar kita atas muka dunia ini adalah urusan untuk menjadi hamba Allah, urusan kita dengan Allah, urusan menyerah diri pada Allah. Dan Allah Ta'ala jadikan setiap babak kehidupan ini sebagai satu ujian kepada kita untuk melihat sama ada kita mampu atau tidak mengekalkan status kehambaan kita kepada Allah. Allah Ta'ala jadikan hati kita ni berbolak-balik. Itu adalah ujian. Nak tengok adakah kita mampu membawa diri kita ni berterusan menjadi hamba dalam keadaan Allah Ta'ala campak berbagai-bagai jenis babak kehidupan. Termasuklah apabila kita ni berada di kalangan masyarakat dan sebagainya. Jadi jaga dengan cara jangan sibuk pandang kiri kanan, jangan pandang sesuatu dengan pandangan yang tajam, dengan hujung mata. Kemudian kalau ada majlis di pertengahan jalan yang bukan kita berjalan untuk ke majlis tersebut, maka tak perlu berhenti, tak perlu nak tengok-tengok pun. Berhentilah sekejap, tengok orang ramai sangat apa. Oh, rupanya jual kasut. Itu je. Tengoklah, oh rupanya orang jual ubat. Sebab kan banyak majlis. Majlis tu bukan makna orang buat majlis kahwin, tempat orang ramai berkumpul. Kita sibuk nak tahu. Itu jadi perangai semua orang kan. Semua orang jadi begitu. Jadi jangan terlalu sibuk nak tahu. Itu adab yang ke-13. Seterusnya, apabila engkau duduk di hadapan orang ramai, bila duduk dekat tempat orang ramai, janganlah engkau membesarkan dirimu, jangan angkat diri, jangan cerita yang kita hebat, kita buat tu, kita buat ni, dan rasa pada umur kita sekarang ni, umur 30-an, umur 40-an, umur 50-an ni, kita dah faham dah perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut orang yang dia ni bercakap ni untuk apa? Ni untuk angkat diri. Kita dah faham. Kalau budak umur 5 tahun, kalimah-kalimah sindiran tu dia tak faham. Tetapi kita yang berumur 30-40 tahun ni, kita dah faham dah. Maka bila kita duduk dalam majlis, dalam tempat orang ramai, jangan mengangkat diri dengan bagaimana cara bahasa sekalipun. Tak perlu nak mengangkat diri. Tak ada sebab untuk melakukan perkara tersebut. Diri tinggi atau rendah di kalangan manusia tidak memberi kebaikan pada sisi Allah. Yang menjadi yang menjadi perkara yang perlu kita risaukan adalah bagaimana ketinggian kita di sisi Allah. Yang tu yang perlu kita risaukan. Jadi tak perlu nak mengangkat diri di hadapan manusia, nak menunjukkan kita boleh buat tu, nak menunjukkan kita mampu buat ni, nak menunjukkan kita ada ni, kita ada tu. Tidak perlu membesarkan diri di hadapan manusia. Jangan pancakan sedik menyelit sama jari. Ini dululah, sebab ini dilihat sebagai perbuatan sombong. Pancakan jari depan orang duduk macam tu. Ini perbuatan dululah dianggap sebagai perbuatan sombong, dan benda tu berubah-ubah pada masa dulu, pada masa sekarang. Kalau dulu kan orang pakai kain labuh, dikira pakaian yang sombong, tapi kadang-kadang sekarang ni orang miskin pun terpaksa pakai pakaian labuh. Contohnya kalau mana dulu
adik-beradik ada 8 orang, sekali sekolah tu 5-6 orang, ibu bapa bukan daripada golongan orang yang senang, jadi bila mak beli seluar tu dia akan beli seluar yang lebih. Jadi yang labuh, yang mampu jahit dia jahit lah, yang tak mampu jahit dia akan pakai seluar labuh. Jadi bila pakai seluar labuh ni, adakah kerana kesombongan? Bukan. Yang anda nak sebut adalah ada perkara yang dilarang dulu, sekarang ni perkara tidak lagi dilarang kerana situasi telah berbeza. Contohnya yang pancakan tangan ni kan, sekarang ni tidak dianggap ada orang pancakan tangan ni tanda orang sombong. Tak ada dah. Kalau dulu tak boleh macam ni, nampak kesombongan diri. Jangan memainkan janggut dengan tanganmu di hadapan orang ramai. Yang ni di kalangan orang Arab dikira sombong. Perbuatan ni perbuatan sombong. Bila orang cakap dia menunjukkan. Tapi kalau di kalangan adat orang Melayu, anda tengok tak nampak perbuatan tu sebagai perbuatan sombong. Jangan main-main ke cincinmu di hadapan orang ramai. Ini semua perbuatan sombong ni, main cincin. Kalau cincin tu cincin yang cantik, cincin yang mahal kan, duk pusing-pusing cincin, memperlihatkan kesombongan. Jangan menjelak-jelak kaki dengan tanganmu di hadapan orang ramai. Yang ni pengotor. Jangan masukkan jari ke lubang telingamu di hadapan orang ramai. Ini pengotor juga. Bukannya kita tak boleh korek telinga, tapi jangan buat orang. Sunnah membersihkan diri ni buat dengan cara tersembunyi lah. Nak cukur bulu ketiak depan orang. Alhamdulillah, billah. Bukan tempat dia. Jangan banyak berludah dan membuang hingus depan orang. Sana, sini, hak tu sana, hak tu sini. Ini pengotor. Benda tu bukannya orang tak, semua orang buat. Buang hingus semua orang buat, berludah semua orang buat, tetapi sembunyikanlah. Macam buang angin ni, kentut kan, semua orang kentut. Tapi ada orang yang kita tengok, kita tak pernah dengar dia kentut. Tak kentut ke orang ni? Tidak, dia kentut. Tapi kerana dia menjaga kesopanan, maka dia tak buat depan orang. Jangan tunjukkan sangat orang Islam ni selekeh. Jangan tunjukkan sangat orang Islam ni, kalau kata orang faham tu, habat. Jangan tunjuk sangat habat tu ke orang, di depan masyarakat. Jangan banyak menghalaukan lalat daripada mukamu di hadapan orang. Banyak sangat bergerak depan orang. Dan jangan banyak mengeliat, dan jangan banyak menguap di depan orang, di dalam sembahyang dan lain-lain. Sahabat-sahabat cuba perhatikan benda-benda ni. Kalau kita masa anak kecil dulu, inilah yang disebut oleh ibu apa, mak. Jangan lalu depan orang, jangan banyak mengeliat. Kalau banyak mengeliat esok jadi ular, contohnya kan. Jangan banyak menguap. Ini semua tanda-tanda tak sopan di hadapan orang ramai. Dan kesopanan ini ditulis ni berdasarkan kepada di penulis ni yang melihat perkara ini memang dilihat tidak sopan. Dan kita juga sebenarnya boleh lebih menyelesaikan, sebab kita bila berhadapan dengan orang, ada perbuatan orang yang bila kita lihat kita tak suka, sebab menampakkan kesombongan, menampakkan pengotor, menampakkan belagak. Perkara yang kita nampak tu kita jangan buat. Nak suruh orang jangan buat, susah. Kita jangan buat. Yang tu yang dilarang tu, hakikat yang dilarang tu. Jangan memperlihatkan yang kita ni seolah-olah sombong, jangan memperlihatkan seolah-olah kita ni mengotor. Itu di kalangan orang Islam yang kita kenal tapi kita tak rapat. Yang ke-15, jadikanlah kedudukan ilmu itu memberi petunjuk kepada perbuatan yang membawa kebajikan kepada orang, dan segala perkataanmu hendaklah teratur. Ada 2 adab kat sini. Yang pertama, jadikanlah kedudukanmu itu memberi petunjuk kepada perbuatan. Memberi petunjuk apa? Perbuatan yang membawa kepada kebajikan. Di mana saja kita duduk. Kita duduk sebagai guru, kita duduk sebagai pomen, duduk sebagai doktor, duduk sebagai penyapu sampah, duduk sebagai bidan masjid, duduk sebagai postman, duduk sebagai pekerja dekat Pizza Hut. Senarai kan apa saja kerja atas muka dunia, nanti sebut apa yang terlintas saja. Sebagai driver bas. Jadi tunjukkanlah kepada masyarakat dengan kedudukan yang kita ada, walaupun kecil walaupun besar, kedudukan itu menunjukkan manusia kepada jalan hidayah, kepada jalan Allah. Anda ambil contoh yang simple. Contoh kita driver bas. Macam mana kita nak tunjuk? Kita kan bawa bas, nak tunjuk macam mana? Nak tunjuk macam mana? Antara perkara mudah yang kita tunjuk adalah ketika kita bawa bas, tiba-tiba azan masuk, berhenti kat masjid semayang. Pasti akan orang marah. Sebab ayah nak buat macam tu. Dia hari Jumaat, dia trip Temeloh juga. Untuk dululah dia bawa bas Tanjung Keramat di Temeloh, kalau siapa ingat.
Dia trade, dia mesti dah temerloh jantut. Jadi hari Jumaat pun kena jalan. Bila hari Jumaat kena jalan, sentiasa dia ni, kalau daripada temerloh tu jalan tu hampir-hampir masuk sembahyang Jumaat, dia mesti sempat sembahyang kat Masjid Kelibang. Jadi dia berhenti bah kat situ, orang nak turun, orang tak turun ikut orang lah. Jadi dia berhenti sembahyang Jumaat. Artinya dengan apa saja yang ada pada kita ni, kita menunjukkan kepada jalan kebaikan. Menteri tunjuk kepada jalan kebaikan, jangan menipu, jangan merasuah, jangan ambil sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. YB, itulah kerjanya. Semua orang atas muka dunia, gunakanlah kedudukan yang kita ada untuk membawa kepada jalan hidayah. Itu adab. Tapi perkara tu perlukan kepada kefahaman yang mana dunia ni sebagai tempat sementara, yang mana dunia ni sebagai tempat ujian, sebagai tempat untuk kita menambah aman. Bagi manusia yang dah terhijab daripada melihat perkara tu, dilihat dunia dah tempat dia nak mencapai segala perkara, segala kebaikannya, segala kenikmatan, ketenangan, kesenangan, sehingga kan mereka sanggup menggunakan kedudukan mereka itu untuk mendapat habuan dunia, seolah-olah tanpa memikirkan habuan akhirat, tanpa memikirkan tentang di sana ada balasan yang besar. Ini manusia yang akan mereka terhijab, yang pandangan mereka terhijab daripada melihat akhirat. Sebab tu dah adab ni diberkait rapat dengan iman. Jangan gunakan kedudukan kita ni untuk perkara lain melainkan untuk membawa kepada kebajikan. Dan segala perkataanmu hendaklah teratur. Orang yang beriman sifat dia adalah perkataannya teratur. Sebab itulah orang beriman kena berlatih bercakap. Kalau tidak, jangan bercakap. Bila kita bercakap dalam keadaan melompat-lompat, cakap pun melompat-lompat, dia maksudnya tajuk ni tak habis dah cakap tajuk ni, tajuk ni tak habis dah cakap tajuk ni. Dia memperlihatkan ketidakkemasan orang Islam itu sendiri. Orang Islam perlu bercakap dengan teratur, dan ia menunjukkan kepada izzah. Salah satu daripada fakta psikologi manusia itu akan dilihat lebih menarik, lebih berkarisma, lebih berketerampilan apabila dia bercakap dengan dengan tempo yang perlahan. Artinya bercakap dengan bertenang, bukan cakap duduk cakap. Apabila dia bercakap satu persatu, keluar daripada mulut dia satu perkataan demi satu perkataan, maka dia pada pandangan orang akan lihat dia ni lebih berkarisma. Orang Islam ni perlu menunjukkan karisma bukan kerana nak menunjuk diri, tapi kerana nak menunjukkan bahawasanya memang Islam itu dia memprogramkan manusia jadi baik, dia memprogramkan manusia jadi hebat, dia memprogramkan manusia ni jadi lebih baik daripada manusia yang tidak mempunyai agama ataupun yang mempunyai agama selain daripada Islam. Sebab itulah disuruh bercakap dengan teratur tu. Kita ni pula campur Islam dengan campur Melayu, kita jadi nak bercakap depan orang takut. Itu yelah, nak kata semua orang kena buat macam ni, tidaklah, tetapi latihlah diri untuk bercakap secara teratur. Okey, selesai yang ke-15. Yang ke-16, engkau hendaklah mendengar perkataan yang baik daripada sesiapa yang bercerita kepadamu tanpa menzahirkan rasa tersangat takjub. Kadang-kadang kita duduk di hadapan manusia dengan cerita yang baik, dan kadang-kadang cerita tu kita pun hebatnya. Kena kawal diri ketika kita mendengar perkataan-perkataan ataupun perkara-perkara yang baik di kalangan orang ramai. Sesiapa saja yang bercerita pada kita, kita terima, tetapi elakkan diri daripada terlalu takjub, terlalu hebatnya. Elakkan diri daripada begitu. Dengar dengan bertenang. Kita bukan meletakkan prasangka, ya tidak. Tidak. Cuma kita tak perlu terlalu teruja. Dengar. Senyum, tahniah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Itu saja. Jangan terlalu teruja. Dan jika engkau tiada memahami cerita mereka, janganlah engkau menyuruh mengulanginya. Orang cerita kita tak faham, ulang balik. Jangan. Tak perlu. Dia tak ada kena mengena dengan kita pun. Tak apalah dia cerita. Kita dengar, nak dengar, bagi perhatian. Tak nak dengar, janganlah terlalu memperlihatkan yang kita duduk pandang kiri kanan. Jangan terlalu memperlihat. Betul-betul tak nak dengar, bangun daripada majlis, keluar. Nak dengar. Faham, tak faham, tak apa. Dia bukannya perkara yang membawa kepada dosa dan pahala, bukan perkara membawa kepada kufur dan iman. Dia cuma cerita dia. Tak faham, tak perlu nak suruh ulang. Dan engkau hendaklah diam daripada berhikayat yang membawa kepada mentertawakan orang. Kawal diri daripada buat kelakar yang menyebabkan orang ketawa. Kawal diri.
Antara cara mudah untuk masuk dalam satu kumpulan adalah bila kita boleh bercakap dan orang ketawa. Orang yang macam ni dia mudah untuk masuk menyelip dalam mana-mana tempat di kalangan masyarakat, dalam mana-mana golongan sekalipun. Bagi orang yang beriman, bercakap untuk bertujuan orang ketawa itu adalah satu perkara yang dilarang dari Islam. Nak pula kalau dia betul-betul merancang untuk cakap ni, nak tunggu punchline suruh orang gelak. Yang ni adalah perkara yang dilarang. Kerana nak kata menghasut, bukan menghasut, menjadi nukleus, menjadi penyebab kepada orang ketawa ni sebenarnya menjadi penyebab kepada orang gelapnya hati. Islam bukan melarang kita daripada ketawa, tapi kalau kita nak ketawa je daripada pagi sampai malam, gelap hati kita. Orang yang sentiasa bergembira dalam hati dengan dunia ni sukar untuk memisahkan hati dia dengan dunia, sebab dia seronok dengan dunia. Hakikatnya dunia tidak ada keseronokan, hakikatnya tak ada, sebab semua bersifat sementara. Tapi kerana kita memperbesarkan keseronokan kecil ni, akhirnya kita melihat besarnya seronok dunia. Sebab itulah dia ulama dia menyekat awal-awal perkara tersebut. Boleh bercakap untuk bergelak ketawa, tak ada masalah, tapi kita sebagai orang beriman, maka tak perlulah kita jadi orang tu, tak perlulah kita, sebab watak ni dah terlalu banyak. Dah terlalu banyak dalam TV. Subhanallah, dalam TV tu, ya Allah ya Rabbi, kalau masa anda tengok TV tu ada lawak Maharaja lawak mega, ada spontan, ada apa lagi, ada subhanallah, ada je watak begini dah terlalu banyak. Maka kita orang beriman tak perlu nak jadi watak tu, cukuplah. Kita bukan orang lain tak beriman, kita orang yang memahami tentang adab dengan masyarakat ni, tak perlulah nak jadi orang tu, biarlah orang lain jadi. Dan kalau boleh, kita hiburan yang berbentuk ketawa-ketawa ni kena perlahankan, kena reduce, kena dikurangkan, sebab dia tidak membawa kebaikan sangat. Adakah kehidupan ini afahasibtum annama khalaqnakum abathan, adakah kamu sangka kami ciptakan kamu untuk main-main, kamu hanya boleh bergelak ketawa siang, pagi sampai ke malam, bergelak ketawa. Adakah itu tujuan kehidupan? Daripada situlah orang menjana pendapatan, daripada situlah orang membelanjakan pendapatan. Maka kerja siang malam pagi petang ni dibelanjakan untuk perkara tersebut. Yang TV-nya, yang TV dengan subwoofer, yang TV macam panggung wayang dalam rumah, macam panggung wayang. Seolah-olah kehidupan ni hanya untuk bergembira, seolah-olah kehidupan ni hanya untuk bersukaria. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Orang beriman kena ada perkara ni. Adakah kamu sangka kami ciptakan kamu ni main-main je, nak main je kerjanya, nak cari duit banyak-banyak, nak main, nak cuti, nak bahagia, nak senang, nak lenang, nak tenang, nak kenyang? Adakah itu tujuan utama manusia dicipta? Tidak. Jadi oleh kerana itu orang faham, maka dia tidak melibatkan diri. Selesai yang ke-16. Seterusnya, yang ke-17, engkau janganlah mengkhabarkan kepada seseorang dengan sekalian perkara yang aneh yang berkaitan denganmu, seperti perbuatan anakmu yang aneh, syairmu yang aneh, perkataanmu yang aneh, karanganmu yang aneh. Yang aneh ni yang jarang lah. Kadang-kadang keanehan itu membawa kepada kehebatan, kadang-kadang keanehan itu membawa kepada kejanggalan, kadang-kadang keanehan itu membawa kepada tidak disukai oleh masyarakat. Maka untuk apa pun sebab, untuk memperlihatkan kehebatan, untuk memperlihatkan kejanggalan untuk diperlihatkan sebagai dibenci oleh orang, untuk apa pun sebab, jangan dipertontonkan keanehan-keanehan yang ada pada kita dan ada pada anak kita, ada pada syair kita lah contohnya, ada pada perkataan kita dan sebagainya, ada pada karangan kita dan sebagainya. Jangan dipertontonkan kepada orang, tak perlu nak dipertontonkan. Tetapi janganlah sampai berhenti menulis. Antara senjata ulama adalah menulis. Kalau kita ni orang yang dikurniakan dengan kepandaian menulis, maka dengan cara tu kita berdakwah, menulislah. Kalangan yang aneh ni yang membawa kepada bangga tak tentu pasal, yang membawa kepada kutukan yang tak tentu pasal. Jadi benda-benda aneh yang tidak membawa kepada kebaikan agama ni tinggalkanlah, tak perlu nak cerita ke orang. Sebenarnya benda tu tak perlu nak di-expose pun. Macam
perkara ni telah bermain di minda ni lebih kurang setahun. Facebook kan, cuba tengok apa yang kita post. Ada perkara yang tak perlu pun, dan sebenarnya terlalu banyak perkara yang tak perlu. Kita masak, lepas tu kita masak, kita tangkap gambar, alhamdulillah hari ni dapat masak untuk suami. Sebenarnya apa tu, kita terlalu kita telah addicted. Addicted ni apa maksudnya Puji? Addicted. Bukan edit. ADDICT. Addicted. Apa? Orang dadah kan dia dah edit dengan dadah. Apa pula maksud addicted ni? Terpengaruh kan? Terpengaruh. Ketagih. Kita berada dalam situasi ketagih. Kita masak pun nak post dalam Facebook. Sebenarnya untuk apa sebenarnya? Kalau kita cari tujuan, tak ada tujuan. Ketagih. Terima kasih Tuan Izzuddin Shah Abdul Hamid. Tak ada tujuan. Kita post tentang kita, kecuali lah kalau kita ni contoh pimpinan masyarakat yang nak memperlihatkan kepada masyarakat program dalam masyarakat berjalan. Tak apalah. Kita ni adun YB contoh. YB nak tunjuk yang nak mengkhabarkan masalah rakyat tu telah diselesaikan. Okey, kita selesaikan, tunjuk dalam Facebook, dah buat. Kemudian kita ni penjual, kita ni menjual barang. Tapi kalau sekadar nak post, sampai orang berdoa dalam Facebook, tak faham. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku yang beriman, aku banyak melakukan dosa padamu, ampunlah dosaku. Doa tu berada atas jadah. Kita dah jadi apa tu tadi, ketagih dengan perkara ni. Dan sebenarnya perkara ni sedikit demi sedikit dia merosakkan kita. Tidaklah kita kata Facebook itu merosakkan, tapi sebagai orang beriman, perkara tu dia kena ada kejelasan. Tak perlu nak perlihat, nak show off. Tangkap gambar bilik tidur, alhamdulillah hari ni dah kemas bilik tidur. What for? Untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Kalau kita kata alhamdulillah tu kepada Allah. Alhamdulillah tu kalimah syukur yang keluar untuk memperlihatkan kita rasa bersyukur pada Allah, bukan pada Facebook. Doa kat Facebook kan. Yalah, ini kajian orang lah. Facebook tu disebut sebagai wall. Kalau orang Yahudi kan doanya di dinding, di wall, dinding. Dia duduk kat dinding tu, dia letakkan kepala dia berdoa. Secara metaforanya, secara analoginya, wall tu bila kita berdoa kat situ, bukanlah kita buat perbuatan orang Yahudi, tapi menyamai. Apa keperluan untuk kita berdoa di situ? Doa pada Allah lah. Duduk atas tikar sejadah, bangun pukul 4 pagi, 5 pagi, ya Allah, ya Tuhanku, aku benar-benar banyak dosa padamu, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Kalau engkau tak ampunkan dosaku, siapa lagi aku atas muka dunia ni? Doa kepada Allah. Nak doa dalam Facebook, tak faham. Banyak banyak perbuatan masyarakat yang tidak ada tujuan, yang sebenarnya tak perlu pun, dan kadang-kadang perkara tu banyak membawa kepada kerosakan daripada kebaikan. Jadi akhirnya anda tengok dulu banyak perkara yang anda post dalam Facebook banyak. Lama-kelamaan kita fikir yang ni sebenarnya perkara yang tak perlu dicerita, yang ni perkara yang tak perlu. Akhirnya tinggal apa? Untuk tahun-tahun kebelakangan ni, sama ada program tu untuk ditunjukkan kepada mereka yang nak mengetahui, ataupun sekadar tulisan-tulisan. Lebih pada tu tak ada dah nak post selamat hari lahir pun post. Selamat hari lahir abang, yang suami selamat hari lahir diucapkan kepada isteri. Nak beritahu pada siapa? Beritahu pada isteri lah. Pergi duduk berdua dengan isteri, duduk kat restoran tu, duduk kek besar-besar tu, selamat hari lahir sayang. Kan benda tu lebih memberi impak kepada perhubungan daripada tak Facebook tag nama isteri selamat hari lahir, tangkap gambar kek. Anda ni bukanlah penghentam yang nak menghentam semua perkara, tapi sebagai orang beriman, sebenarnya kita tak perlu nak expose banyak perkara pun. Untuk siapa? Untuk apa? Sekadar berkongsi. Untuk apa? Kerana kalau banyak sangat perkara yang tidak mempunyai tujuan atas kehidupan ni, ingat kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa laqad zara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun.
Erti ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang duduk dalam sentiasa dalam keadaan lalai je, tak tahu ke benda. Buat ni tak tahu tujuan, buat ni tak tahu tujuan, tak tahu ke benda. Tak tahu ke benda ni sifat binatang ternak. Bukan kita kata, Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am, mereka itu persis binatang ternak. Tak tahu ke benda, masa makan, masa main, masa main, apa lagi dia buat? Makan, main, lepas tu nikah, dapat anak, jaga anak, tu mati. Manusia ni sekarang ni dah buat perkara begitu, perkara yang tidak ada tujuan, sedangkan kita ada tujuan yang jelas di atas muka dunia. Orang beriman tak boleh duduk dalam keadaan begitu, agnostik, tak peduli tentang ketuhanan, tak peduli tentang akhirat, tak peduli tentang kehidupan, tak peduli tentang apa yang dia buat tu ada konsekuens di hari akhirat. Tak boleh orang beriman tak boleh begitu. Sebab dunia ni tempat Allah Ta'ala kira segala amal kita. Baiknya akan dikira sebagai kebaikan, jahatnya akan dikira sebagai kejahatan. Dan perkara tu beri impak di akhirat. Hak masuk syurga, yang masuk neraka tu kan itulah. Jadi dapat nanti Allah fikir-fikir lah. Tak perlu nak khabar korang, tak perlu nak cerita sangat korang. Hari ni dah jogging 10 km. Cuba fikir waras. Untuk apa? Okey, untuk persuade, untuk mempengaruhi orang ramai pun sihat seperti kita. Alhamdulillah. Tapi kata saja je dia pun tak tahu dia buat tu untuk apa. Sesuatu yang mempunyai tujuan tak ada masalah selagi mana dia tidak melibatkan kepada maksiat. Alhamdulillah, jogging 10 km hari ni pakainya seluar ketat. Kononnya nak persuade orang, tapi pakai seluar ketat menunjukkan aurat, dosa. Kita kena ada farak, kena ada batas. Kita tak boleh bersifat seperti orang tidak beriman. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah kamu sangka sama orang beriman dengan orang fasik? Tak sama. Perangai tak sama, tabiat tak sama, matlamat tak sama, cara kerja tak sama, cara hidup tak sama, cara bercakap tak sama, banyak cara dah tak sama. Apa yang samanya? Akhir sekali di akhirat tempat pun tak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kalau mereka yang beriman dan beramal soleh itu dimasukkan syurga ma'wa, dimasukkan perbuatan mereka, kerana perbuatan mereka atas muka dunia. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang fasik masuk neraka. Perbezaan tu berlaku atas muka dunia. Jadi tak perlu kita nak bersifat sama dengan orang fasik. Tak perlu. Okey, selesai kat situ. Teremosi pula. Seterusnya, jangan engkau berhias seperti perempuan. Tengok, tak tahulah sekarang ni sesiapa yang berhias seperti perempuan ni menjadi kegilaan. Sebab tu artis Korea digilai, muka licin, bibir merah, siap pakai gincu, siap pakai kodak astagfirullahalazim, apa tu namanya, siap pakai bedak di muka, pakai foundation, pakai penyeri, pakai dah macam traffic light dah muka tu. Kalau dulu muka macam traffic light, muka perempuan. Kalau dulu kan, buka mata hijau, tu dalam tu kontak lens hijau, tutup mata kuning, tutup rapat merah. Traffic light, buka hijau, tutup kuning, tutup rapat merah. Traffic light. Sekarang ni traffic light ni lelaki lah, merahkan sini. Dan yang menjadi perkara yang menghairankan adalah mereka ni mendapat tempat di kalangan masyarakat. Bahkan yang meminati mereka ni adalah daripada golongan muslimah. Subhanallah, kalau tengok remaja-remaja, anak buka pondok, di pondok anak ni, ya Allah, ya Rabbi, tengok budak perempuan baru masuk, yang minat artis Korea, tengok gambar bibir merah, pakai gincu. Allahu Akbar. Jangan kau berhias seperti perempuan, jangan perangai seperti perempuan, jangan dilarang. Secara tidak sedar apa yang berlaku di kalangan masyarakat ni, femininity ataupun bersifat keperempuanan itu semakin menjadi perkara yang boleh diterima. Cuba perhatikan dalam filem, dalam drama, ada ke tak ada orang pondan, orang berlakon jadi maknya, dan perkara itu diterima untuk menjadikan cerita itu lebih menarik, lebih terhibur kan. Dalam drama-drama mesti ada watak-watak pondan. Astagfirullahalazim. Apa nak jadi dengan masyarakat kita ni? Kita nak bawa apa?
Adakah kita hanya nak berhibur seperti mana binatang ternak itu berhibur? Kita hidup ni nak jadi hamba Allah. Banyak perkara. Jangan kata kegilaan remaja terkini ni, kegilaan orang tua terkini pun begitu. Sebahagian daripada makcik-makcik, pakcik-pakcik minat hati Korea, la ilaha illallah. Kita astagfirullahalazim. Yelah, remaja tu satu hal lah. Golongan dewasa pun. Kita pun tak. Sebab itulah dulu produk kecantikan hanya untuk wanita. Sekarang ni produk kecantikan lelaki. Kadang tengok, dulu kan tempat produk kecantikan tu wanita. Sekarang ni bahagian perempuan pun ada, bahagian lelaki pun ada. Perempuan ada deodoran, lelaki ada deodoran. Okey, kita terima. Sebab perkara tu menutup bau badan. Perempuan ada maskara, lelaki pun ada maskara. Mula kita tepuk kepala. Perempuan ada bedak foundation, lelaki pun ada bedak foundation. Di tempat perempuan, tempat lelaki, produk dia sama banyak lah. Tak faham gitu. Jangan berhias seperti wanita, jangan berperangai seperti perempuan. Jangan nak, walaupun berlakon, jangan. Perkara tu haram. Jangan berpakaian seperti hamba orang atau berperangai seperti hamba orang. Ini nak menjaga izzah. Orang Islam tu dia ada izzah, dia ada kehebatan dia. Jangan nak tunjukkan yang kita terlalu lemah, terlalu. Janganlah tunjukkan yang kita ni rendah. Jangan tunjuk pada orang yang kita ni rendah. Dan engkau hendaklah memeliharakan dirimu daripada berlebih-lebihan dalam memakai celak dan memakai minyak. Itu berlebih-lebihan pakai celak sampai tarik sini ya. Kan kalau kita tengok cerita-cerita Firaun, cerita Mesir tu, dia punya celak tu sampai sini tarik, sampai situ. Orang lelaki, orang perempuan dah pakai macam tu, sedangkan celak itu hanya untuk tidur, untuk suami. Sekarang ni celak diguna pakai di di khalayak ramai. Dia pakai maskara yang menebalkan bulu rambut tu, bulu mata tu. Nampak lentik, nampak mata tu jadi gedik, mata tu jadi cantik di kalangan manusia. Ya Allah, ya Rabbi, kita menjemput perkara yang haram, buatlah depan suami. Apalah kita nak cari tak dalam dunia ni? Kita nak cari apa dengan keadaan dunia yang begini? Perhati-hatilah. Sebelum kita ni mati esok, tak ada guna dah. Yaumun nadam, hari penyesalan. Sana banyak perkara yang kita sesalkan. Sebab kita bukannya jahat sangat, kita bukan tinggal semayang, tapi masalahnya kita tetap bertabaruj, kita tetap mengamalkan apa yang orang fasik amalkan. Dan kadang-kadang memang tak semayang pun. Kita bukan orang jahat sangat, tapi kita suka menjemput perkara-perkara maksiat ni dalam kehidupan kita. Sebab itulah kena belajar. Islam ni kena belajar. Dia tak boleh main faham-faham, ikut dan rasa begini, rasa begini, tak boleh. Bila kita belajar, rupa ada banyak perkara yang kita dalam keadaan tak sengaja kita terikut-ikut je perangai mereka. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikut golongan yang ramai atas muka dunia, cuba perhatikan, yang ramai-ramai ni nak pergi ke mana? Golongan yang betul-betul baik, betul-betul nak menuju kepada akhirat tak ramai. Jadi yang ramai-ramai ni semua nak pergi kepada hiburan, kepada perkara yang melalaikan, kepada sekadar nak dapat kesenangan, sekadar nak mengumpul kekayaan, harta, pangkat. Ni golongan ramai. Kalau kamu ikut golongan yang ramai, mana-mana tempat sekalipun, kebiasaannya fayudilluka an sabilillah, mereka akan membawa kamu kepada jalan yang menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Berhati nak pula di akhir zaman ni zaman ni Islam dilihat sebagai agama yang asing kerana tak sama seperti apa yang masyarakat nak. Jadi adakah ketika ni masyarakat jadi betul, Islam jadi tak betul? Tidak. Islam tu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu tetap daripada Tuhanmu. Jangan kamu jadi di kalangan orang-orang yang merasa ragu-ragu. Duduk dalam kebenaran ini. Istiqamah dalam perjalanan ini. Hidup dengannya, mati di dalamnya. InsyaAllah keselamatan tu bersama dengan kita. Dan berusaha untuk tarik seramai-ramainya manusia untuk bersama dengan kita juga. Seterusnya, janganlah berulang-ulang meminta segala hajatmu kepada seseorang. Sikit-sikit minta. Ada seorang sahabat pada zaman Nabi SAW, dia memang layak untuk menerima zakat. Jadi dia memang layak sebab dia miskin. Kemudian dia pergilah minta. Kali pertama datang dia minta, Rasulullah bagi. Kali kedua datang dia minta, Rasulullah bagi juga. Kali ketiga datang minta.
Jadi dia dah jadi orang yang selalu meminta-minta. Nabi Rasulullah beritahu, janganlah kamu menjadi orang yang meminta-minta, kerana di sana ada kehinaan. Selalu minta-minta. Bila orang ni dengar cakap Nabi tu, terkejut dia, tersedar daripada lamunan, lalu dia pulangkan harta tu. Pada hari itu dia kata, demi Allah, aku tidak akan meminta lagi walau kepada seseorang sekalipun. Aku tak akan minta lagi pada orang, aku hanya akan minta pada Allah. Pada ketika tu nampak keinzahan. Miskin ada sesuatu? Tak ada. Tapi kerana perangai yang tidak meminta, nampak dia punya credibility, dan dia punya, bukan credibility, nampak dia punya nilai yang tinggi dia. Nilai itu dah mula terangkat secara sendiri, kerana sifatnya yang tak suka meminta-minta. Orang yang suka minta kita pun tak selesa kan, bukan kita tak nak membantu, tapi kan kita nampak pada perangai, kalau kita pun suka minta kan, kita rasa segan. Dan bila kita tengok orang yang suka meminta, timbul macam-macam persoalan. Jadi untuk mengelak sebab persoalan tu, sebahagian daripadanya akan jadi fitnah. Maka nak tutup lubang fitnah, jangan terlalu minta-minta. Boleh minta, boleh, tapi setiap kali minta. Macam dalam kita punya kuliah ni kan, ada je orang yang post, tolonglah saya. Setiap kali kuliah ni, ingat siapa nama dia itu, Isyam Syam. Setiap kali kuliah duk post, tolonglah saya, anak saya susah, saya beli pamper pun tak mampu dan sebagainya. Bukan tak ada orang menolong, tapi Islam kena belajar untuk kurangkan meminta-minta, kerana kita ada Allah yang memiliki segala-galanya. Dia ni mempunyai kuasa yang tidak ada orang menyamai kuasanya. Dia mampu menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita, dialah Allah yang kalau kita minta, ud'uni astajib lakum, yakin dengan perkara tersebut. Sebab tu Islam ni dia membesarkan jiwa, iman ni dia membesarkan jiwa, mengurangkan pergantungan kepada makhluk, melebihkan pergantungan kepada Allah, sehingga menghasilkan tabiat, menghasilkan perangai, menghasilkan pekerjaan. Pekerjaannya nampak mereka ni tidak terlalu bergantung pada manusia, lalu tidak meminta-minta kepada manusia. Seterusnya, yang ke-20, jangan memberanikan seseorang melakukan kezaliman ke atas orang lain. Jangan persuade, jangan mempengaruhi, jangan memberi sokongan, dokongan. Okey, semangat. Tujuannya untuk melakukan kezaliman atas orang lain. Jangan menjadi batu api, senang cerita. Jangan menjadi orang yang pencetus kepada seorang melakukan kezaliman ke atas orang lain. Kita sakit hati ke orang, ataupun kita bergaduh dengan seseorang, kita dapat tahu ada orang lain pun bergaduh dengan dia, yang kalau kita nak balas tak berani, lalu kita secara diam kita menghasut orang dengan perkataan-perkataan yang baik kononnya, kemudian akhirnya dia melakukan kezaliman ke atas orang tersebut. Yang ni jangan buat. Biarlah kita menjadi penamai. Ya, kita ada orang yang kita tak suka, ya. Hati manusia ni memang sebahagiannya memang Allah tak jadikan begitu, ujian bagi kita kan. Tapi jangan sampai kita pujuk orang untuk melakukan kezaliman ke atas diri dia. Jangan begitu. Sakitnya hati kita jangan menyebabkan berbezanya layanan kita pada manusia. Sakit hati tak sakit hati ni, ini kerja Allah Ta'ala ni, dibagi ujian. Walau bagaimanapun kita sebagai hamba, maka layanlah manusia dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Untuk perkara 21 sampai 26 ni, insya-Allah kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang. Lepas tu kita bincangkan, lepas tu penutup. Tak lama dah ni, Nabi dah kuliah kita. Muka surat 340, lepas ni 339 nombor 21. Lepas tu itu satu kuliah, kemudian kuliah yang kedua penutup, kemudian kuliah yang ketiga tatimah. Rasanya penutup dan tatimah ni satu kuliah yang sama ataupun dua kuliah. Jadi kita perlukan paling panjang insya-Allah 3 kuliah je lagi untuk kita menamatkan kitab kita. 3 kuliah je lagi, dan ada kemungkinan minggu depan ni tidak ada kuliah subuh, ada kemungkinan. Untuk satu Ahad tidak ada sebab beberapa masjid dan surau di sekitar Kuala Lumpur mengharapkan untuk anda pergi ke sana memenuhi jemputan kuliah subuh dan juga memenuhi jemputan tazkirah tarawih. Jadi masing-masing tu dia nak menyumbang sebenarnya. Jadi dia mengharapkan kita datang tu boleh dia bagi sumbangan untuk pembangunan masjid.
anak ni hari ni atau hari esok berurusan dengan polis. Kalau lepas maka akan pergi Kuala Lumpur lah. Kalau tak lepas, insya-Allah kuliah kita macam biasa. Baik, ada soalan? Silakan. Setakat ni tak ada soalan. Mazdi Babajan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita punya viewer berkurangan secara teruk. Sebelum ni kita maintain lebih kurang 120, 160. Sekarang ni kita ada 60. Hari ni, hari semalam 50 orang. Hari ni alhamdulillah 68 orang. Apalah, masing-masing ada urusan kan. Kalau yang tak mampu untuk melihat secara live, boleh tonton semula selepas daripada ni. Dekat bawah tu, sahabat-sahabat yang baru, ada satu komen yang dipinkan daripada Sri Tafiz Al-Banna. Kalau sahabat baca, kita sediakan satu link kepada grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp tu kita susunkan dalam grup WhatsApp tu kita salurkan maklumat tentang kuliah satu, tapi yang utamanya sebenarnya kita salurkan tentang pengajian kita ni. Dah lama ada kitab yang dah tamat. Kitab yang dah tamat tu kita susun playlist dalam satu website. Kemudian orang yang masuk dalam link tersebut, link WhatsApp tersebut, boleh ambil link website tersebut untuk dia belajar semula kitab-kitab yang telah kita tamatkan. Kitab yang dah ada satulah setakat ni, kitab penghayatan sifat 20. Sesiapa yang mengaji Aqidatul Najin yang kita sedang mengaji setiap hari Sabtu tu, kalau dia memahami kitab ungu tu, penghayatan sifat 20, insya-Allah kitab Aqidatul Najin menjadi mudah bagi diri dia. Kemudian kitab ni lah, kitab ni dalam proses untuk di-upload dalam laman web tersebut. Jadi sahabat nanti boleh tengok daripada kuliah yang pertama sampai kuliah yang terakhir. Mana-mana tajuk yang tak faham, yang tertinggal, boleh tengok dalam link tersebut. Dan ia boleh diakses secara percuma. Yang tu hebatnya. Kerana kita di Al-Banna ni bukan melakukan kuliah untuk mencari kewangan. Kita mengambil keputusan untuk menyebarkan ilmu. Moga-moga dengan penyebaran ilmu tu datang keberkatan, ziyadatul khair, keberkatan kepada tempat ini sehingga mudahnya pembinaan dan sebagainya. Doakan kami. Cuma bila kita masukkan dalam website tu, dia ada maintenance fee. Jadi sahabat-sahabat yang duduk, yang ambil kuliah dalam tu, bolehlah menyumbang sekadar yang mampu, sekadar yang nak je lah, sekadar yang boleh je lah, sekadar yang tu rasa-rasa berbaloi, maka sumbanglah. Di situ ada disediakan link, di situ ada disediakan apa tu nombor akaun dan kaedah untuk menyumbang bagaimana tu, di situ disediakan. Kemudian dalam link grup WhatsApp ni, sahabat-sahabat bila masuk tak boleh nak komen dalam tu, sekadar memberi maklumat. Kalau sahabat nak komen ke nak apa, cari nombor masuk dalam senarai ahli grup tu, cari nombor siapa namanya, admin grup, boleh WhatsApp dan boleh bertanya saya terus pada mereka. Baik, sekadar tu dulu, insya-Allah. Wallahu taala alam, bertemu pada minggu depan kalau ada rezeki. Kalau tak ada, petang esok, bermula petang esok kita akan ada pengajian kitab sepanjang Ramadan. Di sebelah ni ada iklan. Pengajian kitab sepanjang Ramadan ni kita akan buat pada pukul 5.30 hingga 6.30 petang. Kitab yang pertama kita akan baca kitab Matla'il Badrin. Matla'il Badrin ni hukum hakam puasa. Kita sekadar untuk revise semula. Bermula petang esok ni. Kemudian habis je kitab Matla'il Badrin mungkin dalam 2 kuliah ataupun 3 kuliah ataupun mungkin 1 kuliah. Kemudian kita akan sambung hikmah berpuasa daripada kitab Ihya Ulumuddin. Yang ni tak perlu nak belilah, kitab Ihya ni tebal. Kemudian habis kitab tersebut kita akan baca kitab Penawar Bagi Hati. InsyaAllah bacaan kitab Penawar Bagi Hati ni akan berterusan sampai tamat kitab, dan Nana jangkakan insyaAllah boleh ditamatkan dalam dalam tempoh Ramadan. InsyaAllah kita akan tamatkan kitab tersebut. Jadi jemput hadir untuk pengajian 3 kitab di sebelah ni, kitab Matla'il Badrin, Ihya Ulumuddin, Penawar Bagi Hati. Matla'il Badrin bukan keseluruhan kitab, dia cuma tajuk puasa. Ihya Ulumuddin pun tajuk puasa. Kemudian kita akan mengaji kitab Penawar Bagi Hati 5.30 hingga 6.30 setiap hari Isnin hingga Jumaat. Satu Ahad insya-Allah kuliah kita macam biasa pagi ni. Sabtu Aqidatul Najin, Ahad Hidayatus Salikin. Baik, sekadar tu dulu. Wallahu taala alam. Tak ada soalan. InsyaAllah bertemu pada petang esok lah, pukul 5.30 hingga 6.30. Boleh setting masa macam mana nak masak untuk berbuka tu. Kita pilih 5.30, 6.30 tu kerana waktu tu waktu yang lebih mudah untuk untuk berehat. Jadi ketika berehat tu boleh dengar lah kuliah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Seterusnya kita di sekolah memang kebiasaannya memerlukan sumbangan pengurusan pembinaan. Kita sedang bina masjid kat belakang tu. Masjid tu hampir siap. InsyaAllah 5 hari bulan ni kalau PKP tu telah ditamatkan, kita akan menerima 28 orang pelajar baru. Jadi sahabat yang nak menyumbang, nak wakaf untuk keluarga, untuk isteri, untuk anak, untuk diri sendiri, untuk arwah ayah dan arwah mak, kita menerima wakaf seberapa banyak yang nak diwakafkan. Setakat ni kita ada buat kutipan wakaf ni. Sahabat tengok kat sebelah ni, kutipan wakaf ni ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, berapa saja yang sahabat-sahabat bagi, kita kira sebagai wakaf. Niatlah untuk siapa-siapa pun. Yang kedua, kita ada sediakan package wakaf RM1,000. RM1,000 ni tujuannya kita letakkan 1,000. Apabila seseorang tu berwakaf 1,000, maka dia berhak menulis nama pewakaf di masjid tu nanti. Kita akan tempah satu frame besar untuk menyatakan nama-nama pewakaf 1,000. Jadi siapa-siapa yang nak meletakkan nama ayah dia, nama arwah mak dia, nama siapalah, nama arwah isteri, arwah suami di masjid, boleh berurusan dengan pihak kami. Dekat situ pun ada nombor Kamarul Zaman. Kamarul Zaman ni timbalan pengurusi ITAB, Institut Tahfiz Turas Al-Banna. Nombor dia 0148807136. Ataupun sahabat-sahabat yang duduk dekat ni boleh terus berurusan dengan guru kita. Kita ada Al-Banna ni, kita ada staff-staff dia mencecah 50 orang. Jadi 50 orang ni siapa-siapa je boleh beritahu. Ni wakaf pembangunan untuk masjid Pondok Moden Al-Banna, insya-Allah.